Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. KWSP bukan isu teori. Ini soal hidup sebenar. Saya membaca laporan Free Malaysian Today yang menyentuh isu simpanan KWSP dan masalah pengeluaran sekaligus. Ya, memang benar, pengeluaran KWSP besar boleh menjejaskan simpanan persaraan. Tetapi persoalan sebenar yang jarang ditanya ialah, kenapa pecarum terpaksa keluarkan simpanan mereka lebih awal? Realiti pecarum biasa yang saya terima setiap hari. Kos sara hidup semakin menekan. Pendapatan tidak menentu. Ada yang hilang kerja, ada yang lama tak mencarum. Simpanan KWSP digunakan untuk makan, sewa rumah, rawatan dan pendidikan anak. Ini bukan soal boros. Ini soal bertahan hidup. Sebab itu saya tegaskan, bincang persaraan tanpa bincang kos hidup hari ini adalah perbincangan yang tidak lengkap. PJIRM tidak menyokong pengeluaran terbuka tanpa kawalan. Tapi kami juga tidak menutup mata terhadap realiti pecarum yang terdesak. Dasar perlu bersasar, berperingkat, berperkemanusiaan supaya rakyat tidak perlu memilih antara hidup hari ini dan persaraan esok. Azmi Muhammad Tahir, Presiden Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PJIRM.